Assalamualaikum tuan-tuan, selamat datang ke Lubuk Continental. Hari ni Harith daripada Ride Motoring. Kita nak buat mega sale tuan-tuan. Sempena 22 hari bulan hingga 30 hari bulan, mega sale akan dapat free tinted, free service. Harga macam biasa, nego sampai jadi. Saya rasa dekat-dekat 110 kereta saya ada. Saya pergi bagi tahu harga, tuan-tuan screenshot, WhatsApp dekat saya, kita goncang lagi harga. Jom. Yang pertama ni tuan-tuan, kita ada Mercedes A180 yang ini AMG line color hitam, dah siap polish, memang cantik, 1.6. Yang ini saya nak jual dengan harga RM49,800 sahaja. Yang ini satu owner, low mileage. Alright tuan-tuan, yang ini Mercedes W203 pre-facelift, bagi saya RM9,800. Yang ini 2015 facelift 320 Sportline, bagi saya RM36,800. Okey, jom kita main BMW dulu. X5 saya betul-betul nak buang harga. Yang ini satu owner, 4 tayar bergerak, ada full service record dengan BMW, proven, ada bukti. And then interior dalam color coklat. Yang ni saya nak jual dengan harga RM55,800 sahaja. Dua-dua unit ni cantik, RM55,800. Yang X1 ni daripada harga RM46 saya nak kasih potong RM42,800 sahaja, siap tukar nama, tiada cas tambahan. Kalau kat kedai luar dia buka harga rendah sampai-sampai kena cas tambahan, dia pusing sana, kita dah pening. Tapi kat sini kita awal-awal cakap tak ada cas tambahan lain-lain. Harga saya sebut tu, tuan-tuan datang terus bawa balik dengan harga tu. Okey tuan-tuan, insurans road tax je tuan-tuan fikir. Boleh beli dengan saya, boleh beli dekat luar. Certain kat kedai luar dia paksa beli dengan dia juga, betul tak? Dia nak markup. Tapi kita kat sini transparent je. Yang ini tuan-tuan, yang ini facelift BMW F10 520i original M Sport tuan-tuan. Saya nak bagi potongan harga kau-kau RM52,800 saja, confirm termurah dalam market. Yang ini F30 330i ni tuan-tuan, 2016, siap ada sunroof, M Sport, bagi saya RM42,800 sahaja. Saya ada dua F10, yang ini 523i 520i M Sport original 2011-2013. Yang ini saya nak jual dengan harga RM31,000. Yang ini saya nak jual dengan harga RM28,800. Yang ini betul-betul good condition tuan-tuan. Tuan-tuan kena datang tengok apa yang ada. Okey, kita start daripada luar, lepas tu kat dalam memang terlampau banyak lagi tuan-tuan. Kereta ni saya nak lelong-lelong je ni sampai 30 hari bulan. Siapa cepat dia memang untung. Tolong grab sekarang peluang ni. Yang ini MK6 Golf 1.4 saya nak dengan harga RM25,800. Yang ini bagi saya dengan harga RM18,800. Yang ini tuan-tuan C250 RM38,800, siap conversion. Yang ini SJS ni tuan-tuan, saya nak kasih potongan kau-kau RM19,000 jalan tuan-tuan. Yang ini RM18,000 je tuan-tuan. Okey, yang ini facelift ni termurah dalam market. Berapa? RM28,800. Nampak bos bagi RM28,000 tuan-tuan. Kena datang cepat-cepat. Sold. Okey, yang ini tuan-tuan bagi saya RM19,800. Yang ini S300. Kalau dia dah start, dia akan naik dia punya Ematic. Jangan risau, saya akan ajar macam mana nak guna Ematic. Kalau sekarang kos Ematic pun dah tak mahal. Dalam RM2,000 dah boleh settle lah semua. Tak percaya, datang dulu, kita pergi bengkel. Kita ada bengkel kat sini. Yang ini RM20,800 sahaja tuan-tuan. Mana nak dapat S300 facelift RM20,000 tuan-tuan. Cerita sikit. Yang ini F10 ni dah siap bikin Black Mafia punya. Siap dengan caliper M Sport warna merah. Tayar pun cantik. Semua all black. Dalam ada infotainment, memang besar-besar tuan-tuan. Yang ini bagi saya RM30,800 je. Tuan-tuan, yang ini bagi saya RM18,000. Tuan-tuan, coupe ni tuan-tuan, mana nak dapat ni? Memang nostalgia gila. W208. Alright tuan-tuan. Memang sangat cantik. Very good condition. Satu owner, low mileage. Owner jaga lama. Memang cantik. Yang ni bagi saya RM19,800. Yang ini tuan-tuan F10 ni bagi saya RM29,000. Yang ini saya nak potongan harga kau-kau, bagi saya RM16,000 tuan-tuan, dah boleh bawa balik. Siap tukar nama. Yang ini tuan-tuan. Berapa? Tuan-tuan, yang ini paling facelift 2011. 2012 saya nak buka harga dengan RM28,800. Memang very good condition, tinggal buy and drive.
bawa kereta ni seperti macam bawa private jet tuan-tuan. Yang ini Mercedes anak gajah ni memang old school, S-Class yang paling lama sekali. Yang ini RM6,800. Yang ini tuan-tuan facelift W211 E230 RM18,800. Yang ini tuan-tuan bagi saya RM6,800 sahaja. Yang ini tuan-tuan RM16,800 sahaja. Yang ini RM29,800 sahaja. Yang ini kasih potong sikit lah. Boleh bos. RM15,800 sahaja. Yang ini mana yang nak facelift, yang edition AMG E250. Mari tengok sikit dalaman dia macam mana. Belum basuh dah cantik. Ada panoramic roof. Lampu depan dia cantik. Dulu owner pakai nombor plate 59. Yang ini bagi saya RM49,800 sahaja. Tengok lampu facelift. Alright. Okay tuan-tuan, untuk Volvo ni bagi saya RM24,800 sahaja. Ini BM F10 5 Series ni bagi saya RM12,800 sahaja. Peugeot ni RM10,800 sahaja. X5 RM10,800 sahaja. Yang ini bagi saya memang cantik ni, color grey, nombor plate pun cantik. RM30,800 sahaja. Yang mana nak 7 seater, nak bawa anak, ada Volkswagen Touran, memang cantik. Yang ini bagi saya RM14,800 sahaja. Tuan-tuan, E280 ni mileage dia 100,000 Yang ini satu owner dapat gram besar. Memang cantik, dalaman memang betul-betul bersih. Yang ini bagi saya RM16,800 sahaja. Yang ini geran besar tuan-tuan. Geran besar, saya dah test drive, memang sangat cantik. Tayar pun Michelin. Okey, tuan-tuan, mana yang nak C200 yang facelift 2015 tetapi paling spek paling tinggi, AMG punya spek, tuan-tuan bagi saya RM70,800 sahaja. Caliper dia sampai terkeluar tuan, memang sangat cantik. Yang ini bagi saya RM15,800 sahaja. X6 tuan-tuan yang warna putih ni saya dapat jarang dapat bawa masuk. Tapi sekali dapat masuk, yang ini kita bagi engine N55, paling reliable, paling berdesup. Yang ini bagi saya RM35,800 sahaja. Yang ini tuan-tuan saya nak lelong RM27,800 sahaja. Yang ini tuan-tuan RM29,800 sahaja. Memang cantik tuan-tuan. Satu owner, mileage 80,000. Okey, S-Class ni tuan-tuan 60,000 sahaja. 2015, interior memang sangat-sangat cantik. Mana cari S-Class 60,000 cari saya Tak boleh dapat 2015 60,000. Tak ada cas tambahan. Yang ini bagi saya RM33,800 sahaja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada 3 buah W204 warna hitam ni tuan-tuan. Okey, ni semua facelift 2012, satu owner semua ni, very good condition. Yang ini bagi saya 33, yang ini bagi saya 30, yang itu bagi saya 33. Saya nak kasih potongan harga, okey? Kita nak kasih harga cincai-cincai, janji tuan-tuan dapat merasa Continental, pakai memang sedap. Tuan-tuan, yang ini W212 E250 bagi saya RM33,800. Yang ini antara E250 full spec tuan-tuan. Yang ini saya boleh cakap E250 spec Avantgarde, interior, engine, apa semua 10/10 2012, mileage 100,000 saja, satu owner. Ini recommend beli, siapa cepat dia dapat. Ingat nombor plate ni tuan-tuan, screenshot dekat saya kalau berkenan. Interior memang tak ada satu pun calar. Okey, interior tak ada satu pun koyak. RM36,800 sahaja. Yang ini tuan-tuan bagi saya RM35,800 sahaja, full spec juga. Yang ini saya nak kasih buang, tak nak 35, tak nak 34, RM31,800 sahaja. Pandai gelecek sikit, dapat RM29,000 insya-Allah. Tuan-tuan, yang ini RM27,800 sahaja. E300 ni siap ada panoramic roof, memang cun condition, satu owner macam biasa. Kita beli kereta yang memang direct owner, bukan kereta tersadai. Yang ini RM26,800 sahaja. Color memang cantik. Okey tuan-tuan, S-Class ni saya nak lelong. Daripada 65 saya nak jual dengan harga RM61,800 sahaja. Yang ini tahun 2015. Okey, jom kita payung sikit interior dalaman dia macam mana. Memang sangat kemas, memang sangat cantik. Cuba cari kat saya S400 61,000. Siap tukar nama, bawa balik. Kat mana nak dapat? Yang ni rare, pakai diesel 2.1cc. Yang ini bagi saya RM30,800. Yang ini bagi saya RM35,800. E250 facelift. Yang ini, okay, yang ini adalah AMG line Japan spec, daripada Japan, lahir dekat Japan. Low mileage, interior semua tip top.
Okey, ini 39,800, harga kita bincang sikit, tak ada masalah. Okey, yang ini last but not least, saya nak kasih potongan harga mesra siapa yang teringin nak pakai W212 2012, facelift, interior cantik, engine cantik, major service semua dah buat. Ini je tuan-tuan, mega sale je. Tuan-tuan ingat terus WhatsApp saya Dalam live, dalam TikTok saja saya nak bagi RM27,800 saja. 2012. Bukan ada problem harga murah. Kenapa 2012 sana 35 ni 27? Sebab kita nak bagi siapa cepat dia dapat, kita nak kasih clear je. Tak percaya tuan-tuan datang dulu, boleh test drive dekat sini. Kereta rosak ke tak rosak. Alright, tuan-tuan cari saya Harid. So ada beberapa hari saja lagi untuk dapatkan mega sale ni. Free tinted, free service, tiada charge tambahan. Harga saya sebut tu tiada pusing-pusing dah. Okey, tinggal bawa duit insurans dengan Roadtech, thumbprint boleh terus bawa balik. Kereta-kereta yang saya ada ni semua dah Puspakom. Apa-apa boleh terus set appointment dengan Harid. Assalamualaikum.